Aduh, macam-macam kan orang kita ni kan. Dia percaya kat pantang tu lagi kuat daripada dia percaya kat kitab ni. Macam itulah. Jadi jangan kita hentikan kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita buat pada bulan Ramadan tu dengan tibanya Syawal. Jaga solat. Paling tidak jaga solat. Pergi raya-raya lah. Dan beraya. Kemudian tengok apa adab dia bila beraya. Nabi ajar kalau beradab. Adab macam mana perimah orang. Macam mana berilah beraya. Sebab menyemai kasih sayang. Kenapa pergi jumpa orang? Tak mahu dia semai kasih sayang duduk seseorang, senyum seseorang, pahala pula kan. Kenapa pergi beraya rumah orang? Nabi ajar. Kita berziarah. Macam mana Nabi ajar? Nabi ajar pergi. Nabi pergi ikut jalan lain, pergi masjid ikut jalan lain, balik ikut jalan lain supaya dapat jumpa dengan orang lebih ramai lagi, jumpa orang yang berbeza. Macam itulah kan. Ya. Kita disarankan jalan kaki kan? Jalan kaki semua tu pahala tu daripada rumah jalan kaki. Tapi kalau pada Subang Jaya datang sini tuan-tuan parah kan? Memang dah tak rupa orang sampai Jelutong kan? Tapi maksudnya naiklah kereta tu tak ada masalah dah. Sebab daripada parking masa Semayang Raya memang tak ada parking dalam. Ramai parking kat luar jauh kat jalan. Okey tu. Ya. Kan? Itulah dia. Kemudian bila bagi salam tu, bagi salam 3 kali. Nabi ajar bagi salam 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ketiga tak jawab, balik. Jangan Assalamualaikum. Nampak kipih berpusing dalam dengan ada orang ni. Allah macam tu. Kan kawan tu ada sebab tak buka pintu tu. Ya. Kalau contoh kita berdiri yang kita bagi salam, kita nampak dia nampak kat muka pintu tu dan dia tak panggil kita masuk, kita ni sebagai tetamu tak layak pun nak kecil hati sebab dia tuan rumah. Macam tu Nabi ajar. Lepas tu kalau bagi salam dekat depan pintu tu, jangan menghadap depan, ke tepi sikit. Sebab kalau tuan rumah tu buka pintu, jadi tak adalah aib dalam rumah tu ternampak. Macam tu. Oh, kejap sikit, kejap. Dia ada benda nak komik, kain dalam spenda dekat sofa tu yang la ilah, dia tengah lipet. Tak sampai simpan. Macam tu. Lepas tu masuk rumah orang, ikut ketentuan peraturan tuan rumah. Masuklah. Duduk sini. Tak apa. Depan TV nak sambung drama rumah tadi. La ilah, parah. Dia lah beritahu, makanan tu bawa sini, dia pula cakap tu dia dah lupa tu dia siapa. Dia dah lupa dia bukan tuan rumah. Lagi satu lagi datang rumah orang, jangan lama-lama, bagilah orang lain pula. Lagi satu lagi dah pukul 11:30 malam, kawan tu dah menguap 5 kali depan muka kau, takkan kau tak faham? Wah. Hai, ngantuk ke? Tanya tu. La ilaha illallah. Kan cakap tu. Ataupun kalau dia ada telefon, sekarang ni boleh telefon. Hello, Assalamualaikum, saya ada dia nak singgah rumah. Datanglah. Okey. Dia kata, bukan apa, dah tidur semua ke? Faham lah tu. Dia pula kata raya, dia pula cakap macam mana? Kan, itu benda tu adab nak kena jaga. Lepas tu makan. Tidak ada tuan rumah dengan niat nak bagi makanan tak sedap. Jadi jangan komplain datang. Itu sebab Nabi ajar kita makan sikit. Kalau sedap tambah. Kalau tak sedap takat tu lah. Kan? Apa tahu nak rasa mi hailam ni? Kalau kau cakap dengan kawan tu terasa lah hati. Macam tu. Jangan kita komplain makanan orang. Jangan. Lepas tu masuk dalam kereta, anak-anak dengar je ayah cakap dengan mak, rumah ni tak sedap makan, yang tadi tu sedap. Jadi anak dengar, anak pun teruskan legacy yang ditinggalkan oleh mak ayah tu. Janganlah kan, macam tu. Lepas tu janganlah kita cakap, ini bukan langsir tahun lepas ke? Langsir pun tunggu. Kan 25 orang duduk dan diam lah. Kan tuan rumah ni malu, dia cakap,
Tak adalah, ini langsir lain ni. Dia keluar, ni gambar tahun lepas. La ilaha illallah, tak payah lah, malulah kawan tu. Kan, ni nak menyemai kasih sayang ni cik pasal kan. Itulah dia. Terus ingat satu lagi, menunjuk kan apa benda yang kita ada tak salah kan. Parking depan rumah orang kereta baru kan. First service pun belum lagi. Ini dahsyat kan. Plastik untuk buka. Itulah. Apa bodoh tak belagak dengan apa tuan-tuan kan. Itulah dia. Jadi cara menyemai kasih kat hari raya ni, pertama hati kembali bersih, kasih kembali mekar. Kita tahu hubungan, salam, pandang, semak raya, maafkan batin, minta maaf kalau sebab salah silap, yalah saya pun sama, ikhlas, macam tu kan. Jadi buka ruang untuk kita minta maaf dan memaafkan. Kedua, menguatkan silaturahim, amalan ziarah menziarahi, nak hubungkan semula. Ingat tak zaman Nabi dulu ketika peristiwa hijrah, kan Nabi damaikan puan Ansar dan Muhajirin, satukan kan. Kemudian Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Puan Aus dan Khazraj yang punya Tauruk bergaduh berpuluh tahun, berperang bergaduh, punya Tauruk sampai lupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kau bergaduh ni dulu? Entahlah Rasulullah, dah lupa lah, janji gaduh. Macam tu lah kita. Yelah galak-galak agak tuan-tuan, tapi rupanya zaman ni dah ada. Zaman kita ni dah ada. Mak itu bukan pak saudara, bukan sepupu mak ke tu? Kenapa kita tak baik dengan dia ha? Jadi mak pun jawab, entahlah ni zaman atuk kau dulu, tak apa halnya. So apa bezanya? Dah ada. Itu saya kata tadi, tolak ke tepi. Tu atuk-atuk nak bergaduh, lentak dia lah. Kita ni damai kan. Itu sebab saya baru cerita tadi dengan tuan kuasa masjid ni. Saya kata saudara mara saya ramai ada dekat Meru tu, Meru Kelang. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang, arwah abah saya Batu Kikir Jambatan Bosi. Mak saya Jawa tu, yang muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi Janang Bantai lah. Itulah. Jadi bila pergi, rupanya dah lama tak berjumpa. Merau-rau bila jumpa. Ni cerita 10-20 tahun dulu lah, bila first jumpa balik. Keluarga belah mak saya ni keluarga Wak Rais. Yang dekat Kelang tu keluarga Wak Selamat. Yang dekat Kajang tu Wak Ibrahim. Jumpa, merau-rau jumpa. Itulah, tamaikan balik. Bila berbual balik cerita, rupanya persamaan adik-beradik ni semua ada. Ni seronok dapat jumpa keluarga balik. Macam tu lah kan, jumpa balik. Kadang tu ada juga ayahnya dulu pernah kahwin cerai, yang mak pun pernah kahwin cerai, dah kahwin lain, tapi bila raya bertemu. Janganlah, dah datang kat rumah tu nampak ada pula bekas isterinya dengan suami baru. Kita pun dengan isteri baru kita. Ini bukan saya cakap ni, cerita-cerita tu. Wah kacau betul lah, semua memandang semacam kan. Bila berjumpa cakap, ni ada nampak pula. Dia kata, suwi betul perempuan ni. Jangan macam tu, tak baik. Azan lah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Okay, sambung Nah, jadi mana kita tengok tadi dalam bab kita ziarah menzarahi, kita minta maaf untuk satu dengan yang lain, maka itu adalah satu amalan yang memang salah satu usaha kita untuk menghubungkan silaturahim. Kalau kita tengok macam mana ketika Ansar dan Muhajirin dulu, Nabi damaikan, Nabi persaudarakan dengan tahap masing-masing, langsung tak kenal, tak ada pertalian darah daging tu, tak ada kan, tapi berjaya berkasih sayang. Jadi Aidilfitri ni menyemai kasih sayang. Kalau kita tengok dalam satu hadis macam mana Nabi beritahu, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga tadi pasal minta maaf dan memaafkan, kan, benda berat tapi paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada, tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Itu soalan Allah Taala tanya, kan? Jadi bermaaf-maaflah antara satu dengan yang lain. Kemudian menyuburkan sifat pemurah dan prihatin, kan? Zakat fitrah, kita kongsi rezeki, kasih sayang bukan hanya kata-kata tetapi dizahirkan dengan pemberian kita kepada mereka yang memerlukan. Kita nampak kadang kocik tuan-tuan, nampak kocik simple dah. Macam Selangor ni RM7.5 lah kan, kalau boleh mahal sikit pun RM12 lah kan. Kita salam lepas tu kita baca doa, salam. Apa rasa hati? Lapang hati. Itu baru lapang hati RM12 tu. Belum lapang zakat simpanan, zakat apa lagi kan. Macam tu lah rasa. Bukannya ada rasa susah hati bagi tu, tak. Lega rasa, selesai tanggungjawab kan. Kita nampak simple, tapi pada orang miskin dia ada dua tahap kemiskinan ni. Satu tahap kemiskinan hakiki, memang miskin betul. Satu lagi miskin relatif, dia dimiskinkan oleh kos sara hidup. Duduk bandar besar, gaji RM5,000, bini pun RM5,000, tapi duduk kat bandar besar.
Jadi kos harga hidup pun tinggi kan? Itu yang sebelah mengelupu orang tengok semalam, tiba-tiba lah minyak jadi RM8 tu kan, mengelupu kan semalam lah kan. Dah mula dah, wah macam mana ni kan. Nasib baik pelesu kan. Kemudian menghargai nikmat berkeluarga kan? Mengingatkan kita kebahagiaan sebenar adalah bersama insan yang tersayang. Kasih bermula dari rumah kan? Dengan ibu bapa, pasangan, anak-anak. Bangun pagi, mandi sunat Aidilfitri semua, mandi sunat Aidilfitri, pakai pakaian yang cantik. Sebab Nabi pesan apa? Pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Tak semestinya beli baru. Mana yang paling baru kita ada? Tengok dalam hari tu, satu tahun 2003, satu 98. Ambil 2003 tu. Macam tu lah maksud dia. Tu paling baru. Dah selagi boleh pakai. Kalau mampu beli, belilah. Tapi jangan sampai membazir. Kan? Membazir. Lepas tu makan sama-sama. Bersalam-salaman. Kan? Kemudian membina masyarakat yang harmoni. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kan kasih sayang manusia ni, sesama manusia adalah refleksi kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Aidilfitri ni mengajar kita bahawa iman yang sebenar adalah melahirkan akhlak yang mulia, iaitu kita berkasih sayang sesama kita. Kemudian bermaaf-maafan dengan ikhlas, ziarah menziarahi kan, antara satu dengan yang lain, tak kira siapa. Selagi mana kita ada pertalian darah, kita berkesempatan untuk singgah, kita singgahlah. Baru sambut tuan-tuan. Kemudian menghulu, tu dia meraihkan Samsul Bat datang malam ni tu. Kemudian menghulukan sedekah, berkongsi rezeki. Begitu juga macam mana kaedah Nabi, menyemai kasih sayang ketika Aidilfitri. Yang pertama, Nabi mulakan hari dengan ibadah dan takbir. Maksudnya baginda memulakan Aidilfitri dengan bertakbir, mandi sunat, menunaikan solat Aidilfitri, nak menunjukkan bahawa kasih sayang kepada Allah didahulukan sebelum kasih sesama manusia. Begitu juga bermaaf-maafan dan menghapuskan dendam. Minta maaf ya, samalah, aku pun maafkan kau, tapi stang satu tu, tu nanti dulu. Tak ada. Dia mesti minta maaf, tak ada syarat. Minta maaf, memaafkan, senang, lapang hati kita. Walaupun tak ada lafaz khusus daripada Nabi seperti maaf zahir dan batin macam orang Melayu ni, tetapi semangat memaafkan sangat ditekankan dalam Islam. Dan Rasulullah SAW terkenal dengan sifat pemaaf, bahkan terhadap mereka yang pernah menyakiti Nabi, Nabi pun maafkan. Begitu juga ziarah menghubungkan silaturahim pun Nabi buat. Nabi galakkan umat yang menyambung silaturahim. Sebabnya kalau ada orang buat jamuan, pergilah, diajak selagi boleh-boleh. Malam ni pun ada, saya dengar ada beberapa rumah dah masuk dalam grup taman tu kan? Singgah rumah ni, pergi rumah ni, singgah kan? Kemudian ini merupakan salah satu masa terbaik untuk ziarahi keluarga, sahabat handai, jiran. Begitu juga memberi sedekah, mengembirakan orang lain. Sebelum solat Aidilfitri, Nabi mewajibkan zakat fitrah agar golongan miskin turut merasai kegembiraan hari raya. Ini tanda kasih yang inklusif, tak ada siapa yang ditinggalkan. Orang miskin pun boleh bergembira. Itu sebab itu saya tengok ada budak tu, saya duduk di Seremban tu, di Ampangan tu, ada budak berpuluh-puluh pakai Melayu. Kau ni daripada mana ni dik? Dia kata dia pergi Jibui, dia lebih kurang sini ke section apa? Section 2 lah, macam tu lah, section 9 macam tu lah. Naik basikal lah, dia pergi rumah ke rumah pergi. Dan tak ada, nak tunjukkan lah kan, tak ada siapa ditinggalkan, datang lah. Masa hari raya tak ada, dia ni siapa ni, kau pahal datang rumah aku ni, tak pernah orang tanya tu kan, kau pahal datang kan? Kau ni anak siapa? Paling tidak kita tanya, ni anak siapa ni? Oh saya bukan orang sini, saya orang taman sebelah. Oh ya ke? Oh, kau duduk rumah yang mana satu? Dekat rumah simpang tu, masuk anak. Oh okey, dapat jumpa. Kemudian menzahirkan kegembiraan yang sederhana, jangan berlebih-lebihan kan? Makan pun jangan berlebih-lebihan. Semua bondo nak ditolak ni, dah sebulan puasa kan, apa lagi? Lomang seorang 10, gila betul. 10 baru lomang kan. Kalau dihimpun-himpun kan tu, cukup sebatang.
Jangan banyak sangat makan. Lagi satu lagi penyakit kalau minum air gas dengan lemang, homa ai. Masa tu memang mengidap dalam bilik air. Nak buang tak boleh, senawa. Itulah. Kontrol makan, kan. Beli balih dondam tu, sebulan tak boleh makan. Apa lagi? Balon lah, kan. Puasa 6, boleh buat puasa 6, buatlah puasa 6, kan. Tu saya kata tadi, sebab apa? Salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita adalah masih lagi meneruskan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Tengok ibadah lah, disambung tarawih malam tu, pahal pula dah Syawal kan, yang tarawih pula, kan. Maksudnya teruslah mana yang boleh sembahyang sunat, mengaji, kan. Itulah. Kemudian baginda juga makan sebelum keluar solat, kan. Biasanya Nabi makan buah tamar sebelum keluar menunaikan solat Idul Fitri, simbol berakhirnya Ramadan dan permulaan hari kemenangan, dan nak membezakan pagi raya dengan pagi puasa. Itu sebab kita disunatkan berbanding dengan Aidil Adha, kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi solat sunat Aidil Adha. Balik kan baru makan. Itu. Kemudian Nabi menggunakan jalan berbeza pergi dan balik, kan? Baginda melalui jalan berbeza pergi dan pulang solat raya. Hikmahnya supaya dapat bertemu dengan lebih ramai orang dan menyebarkan salam serta kasih sayang. Jadi melahirkan masyarakat yang harmoni, menguatkan ukhuwah Islamiah, menghapuskan sifat dendam dalam diri hati, mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedah Nabi berkasih sayang dari Fitri sangat menyeluruh, iaitu dengan cara beribadah kepada Allah Taala, berkasih sayang kepada manusia melalui insaf, maaf, ziarah dan juga sedekah, dan begitu juga kasih kepada masyarakat dengan memastikan semua rasa bahagia dengan pelaksanaan zakat, tunaikan zakat. Dan Idul Fitri peluang keemasan untuk kita kembali kepada fitrah, hati yang bersih, jiwa yang tenang dan hubungan yang dipenuhi dengan kasih sayang. Jadi tentulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan. Jadi saya tak naklah lama sebab ni ada jamuan raya, kan. Masing-masing dah ada jadual lorong mana, rumah mana, kan, insya-Allah. Jadi disarankan Imam Isyak jangan panjang sangat baca, sebab banyak jamuan nak pergi lepas ni. Jadi insya-Allah, jadi cukuplah sekadar tu, kan. Mudah-mudahan walaupun sedikit sama-samalah kita amalkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Janganlah Syawal ini mengubah kita menjadi keadaan yang lebih teruk, kan. Sebab kata Nabi tu, Nabi beritahu hijrah ni adalah berubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik kepada lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa yang penting bukannya apa yang berubah selepas Ramadan, tetapi apa yang kekal berubah semenjak Ramadan. Mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya.